Oh, ada mi Aceh. Bang, ada mi Aceh bang? Mi Aceh berapa bang satu? RM7. RM7 eh. Mi Aceh yang mana sedap? Basah ke kering bang? Itu tergantung selera orang sih. Bagi basah. Memang mi dia warna kuning ke bang? Ya, ni dia macam ni lah. Okay, so ni lah mi goreng Aceh. Mi Aceh. Special mi Aceh ni letak timun, bawang, jeruk keropok dengan ada kacang kat atas mi ni. So saya order yang basah. Dia boleh kering atau basah. So saya order yang basah. So jom kita makan dan rasa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, basah. Nampak? Dia basah dekat dalam. Berasap. Oh, ada daging. Rasa sikit Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia macam mihun goreng ya. Rasa macam mihun goreng. Lebih kurang je. Tapi specialnya sebab dia letak kacang. So bila makan mi tu kita kunyah sekali dengan kacang. Dia ada letak keropok lah. Tu dia bagi nampak special. Dia semua macam mi goreng kita beli kat kedai biasa. Tak tahu apa yang Aceh dia. Mungkin nama je, but mungkin sebab dia letak keropok ni, tu dia bagi nama Aceh. Kalau tak ada semua ni, dia just mi goreng biasa. Harga dia RM7. For mi sedap.